Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan saudara dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melapangkan dosa kita petang ini dan menemukan kita dalam sikit majlis muzakarah dan fikir bagi membuat persiapan dalam menempuh musim haji bagi tahun ini, khusus kepada mereka yang telah maklum dan telah terpilih untuk pergi. Saya percaya dalam perhimpunan kita ni ada berbagai-bagai kiranya status lah, keadaan. Ada yang telah pun maklum, telah pun terpilih. Maklum, tuan terpilih telah pun mendapat surat jadual penerbangan haji, menamakan, memberitahu jadual pergi balik dia, satu, dan itu pun terpecah juga, pergi dengan cara kaedah asas muassasah, kaedah bahasa asas muassasah, itu pertama. Ada yang dapat surat daripada syarikat-syarikat yang dia telah memilihnya, dan syarikat pun dapat menerima tuan-tuan dan saudara bersama mereka. Maka itu mengikut kaedah apa yang dikatakan kaedah pengelola jemaah haji, iaitu syarikat-syarikat pelancongan yang kita luluskan dan kita lesenkan. Sebahagian dah maklum tarikh penerbangan, sebahagian mungkin belum, dan dalam persiapan. Dan syarikat pun, dan surat-surat ni dikeluarkan oleh syarikat. Yang pertama tadi, yang pergi kaedah asas muassasah, surat makluman itu dikeluarkan oleh tabung haji sendiri. Kategori ketiga, mereka-mereka yang mengambil perkhidmatan anak syarikat tabung haji travel dan services. Juga saya percaya sebahagian dah maklum tarikh, mungkin suratnya dalam proses pengeluaran. Itu juga suratnya dikeluarkan oleh syarikat itu sendiri, tabung haji travel services. Mungkin juga saya ada dengar semalam pagi tadi, mungkin juga sebahagian tuan-tuan saudara sini ada juga mereka-mereka yang masih dalam suasana rayuan, telah pun menerima surat bahawa rayuan tak berjaya, tetapi telah mengemukakan surat rayuan baru, kemungkinan, ataupun masih berharap dan datang lagi di sini, itu mungkin ada. Saya berjumpa beberapa orang, baik. Dan juga mungkin sekadar yang lain-lain ni mungkin sekadar ingin mengambil maklum, mengambil tahu, dalam rancangan nak pergi dalam tahun-tahun hadapan. Dan akhirnya saya percaya kalau ada, saya tak tahu jugalah, mungkinkah ada di kalangan tuan-tuan saudara sini yang bercadang pergi sendiri, pergi sendiri, tidak melalui tabung haji, tidak melalui syarikat-syarikat yang diluluskan. Mungkin ada, wallahu a'lam. Jadi berbagai-bagai kaedah ni maklumatnya mungkin tak sama, jadi yang akhir ni, kategori akhir ni, ialah itu apa yang boleh saya katakan sendiri. Memanglah pergi haji ni jemputan Allah SWT. Asasnya orang pergi haji adalah disebut tetamu-tetamu Allah, duyufullah, duyufur rahman. Jadi memanglah berbagai-bagai cara jalan ke Mekah. Bagi sebahagian memang dia dah dapat pergi ke sana dengan cara yang diusahakannya sendiri. Memang kita boleh nampak. Ada juga mereka-mereka yang sampai di sana, juga sampai, dan setelah sahaja habis tamat Ramadan, masuk Syawal, dengan harapan mereka menunggu di sana dan nak buat haji, terhalang dan ditemui oleh pihak-pihak tertentu dan dihantar balik kemari, dan sampai beberapa hari yang lepas saya dikhabarkan balik di sini. Mungkin juga ada yang dalam masa ini, dalam bulan Syawal ini pun juga akan mendapat kaedah-kaedah tertentu ataupun janji tertentu ataupun jaminan tertentu yang boleh dapat visa dan boleh pergi bersendirian. Itu saya tak maklum akan kedudukannya, sama ada betul atau tidak kedudukan jaminan itu, walaupun
saya tak boleh komen lanjut kerana tak ada maklumat tentang perkara itu, ya. Namun apa yang telah saya tempuh sendirilah sejak pergi bertugas di sana tiap-tiap tahun, terdapat juga mereka-mereka yang pergi bersendirian ini, yang pergi bulan Ramadan, ya, ataupun pergi dalam bulan Syawal dan sebagainya, yang pergi bersendirian ini, yang terdapat juga keadaan yang sampai di sana mendapati keadaan ataupun persiapannya tidak sebagaimana yang sepatutnya, ya, persiapan dirinya tak sebagaimana sepatutnya, sehingga timbul keadaan terpaksa berjumpa dan minta bantuan dengan pihak-pihak tertentu. Mereka kata minta pada makhluk lah, ya. Itulah keadaan yang pernah ditempuh. Jadi saya memberikan pandangan, dan kalau ada di kalangan tuan-tuan sini yang dalam keadaan ini, eloklah kiranya dapat dan kan maklumat yang sejelas-jelasnya, dapatkan keterangan yang jelas supaya kita tahu, ya, kedudukan perjalanan kita itu agar jelas, dan kita pun telah diberikan panduan yang terang, dan kita pun telah membuat persiapan yang betul, ya, agar mudah-mudahan tidak timbul dalam keadaan-keadaan yang saya katakan tadi. Baik, pertama, oleh kerana urusan-urusan pengurusan dan sebagainya telah pun ditimbulkan semalam, lebih-lebih lagi hal-hal ibadat telah disentuhkan oleh Datuk Haji Kamal semalam. Jadi saya lebih kepada ingin membuka ruang kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan. Itu saya mungkin ada orang nak bertanya, ya, itu mungkin lebih jelas. Atas pertanyaan itu mungkin saya boleh fokuskan penerangan saya lebih spesifik lagi, ya, dan kita boleh nampak berbagai kategori keperluan yang berbagai-bagai, kumpulan kelompok-kelompok yang berbagai. Sebelum itu, sebagaimana saya katakan tadi, berdasarkan pemilihan kaedah pergi haji kita, kaedah biasa muasasah, mengikut syarikat yang diluluskan, mengikut anak syarikat tabung haji sendiri, maka memanglah kita takkan dapatlah ketiga-tiga kelompok ni nak disatukan dalam penerbangan, memang tak dapat, ya. Di kalangan mereka yang mengambil syarikat pun ada 24 syarikat, ada yang saiz besar, ada saiz sederhana, ada saiz kecil, ya. Jadi kemungkinan juga beberapa syarikat kecil berkongsi satu penerbangan, ya, dan syarikat-syarikat besar yang lebih 500 mungkin dia ada 2 penerbangan khusus untuk dia, ya. Jadi itu bercakap tentang kemungkinan kita nak disatukan dalam satu kapal, ya. Apapun maksud nak disatukan dalam satu kapal ialah supaya ialah kalau kita pergi dalam keadaan yang sama lah dengan cara muasasah, kita cuba dapatkan satu kapal yang sama, ya. Saya percaya maksudnya yang telah digambarkan sebelum ini ialah supaya kita lebih telah mengenali dan berjumpa satu sama lain, dan berada dalam satu kapal bermakna berada dalam maktab yang sama, ya, dan besar kemungkinan berada dalam bangunan yang sama, dan kerana itu mudah kita nak menggerakkan program-program kita, ya. Dan kalau dapat kita dah disatukan dalam satu kumpulan, boleh berada lelakinya dalam bilik tertentu yang sama, wanitanya dalam bilik tertentu yang sama. Itu maksud, tujuan saya percaya cuba dikumpulkan, ya, beberapa kaedah-kaedah tadi, dan diusahakan sebab boleh berada pada kapal yang sama. Berdasarkan maklumat-maklumat yang ada, saya akan tengok, ya, bagaimana kalau kita semak sama ada kaedahnya sama, iaitu kaedah muasasah, kaedah syarikat, kaedah tabung haji travel, baru kita nampak kelompok-kelompok ini dan bagaimana boleh disamakan tarikh penerbangan selagi boleh, ya. Kalau ini tidak dapat sepenuhnya, ya, kadang-kadang daripada Johor Bahru nak berlepas dari Senai, daripada Kelantan, Terengganu nak berlepas dari Kuala Terengganu, daripada utara Pulau Pinang nak berlepas Pulau Pinang, memanglah kita pun takkan dapat dan mustahil lah nak diaturkan satu penerbangan. Apapun, ya, kita akan sampai ke Mekah, kita akan sampai ke Madinah mengikut jadual kita, dan kalau kita di Mekah, satu maktab tu maknanya satu kelompok jemaah haji, ya, satu pengurusan jemaah haji dipanggil maktab. Di situ ada satu kelompok petugas daripada pihak-pihak berkuasa Arab Saudi yang dipanggil Muassasah Tawafah, yang terdiri daripada
mereka-mereka yang merupakan keturunan-keturunan Syekh-Syekh Haji. Ya, Syekh-Syekh Haji dahulu ada bergerak, berfungsi, memberi khidmat atas nama dirinya sendiri. Zaman-zaman Syekh dulu. Ya. Sehingga dikenali Syekh itu dan ini. Ya, Syekh Ali Indragiri, Syekh Mahmud Fatani, ya, Syekh Ali Senapang, ya, Muhammad Batubara, Ahmad Lampung, ya, contoh inilah nama-nama Syekh atas tubuh badannya sendiri memberi khidmat dan dia dengan keluarganya memberi khidmat. Zaman itu dah berlalu 85, ya, maka digabungkanlah waris-waris Syekh ini dalam satu pertubuhan resmi, ya, syarikat berdaftar, ya, maka muasasah tawafah, muasasah mereka-mereka yang mempunyai keturunan mutawif, ya. Jadi diuruskan secara maktab. Satu maktab menguruskan lebih kurang 2,400 orang. Dia bawa satu maktab. Cara biasa muasasah ke, cara biasa package ke, lebih kurang 2,400 dia letakkan nombor. Ini maktab nombor 1 sampai berapa maktab yang ada. Jadi satu maktab nombor 1 ada ni ketua maktabnya bagi muasasah, ni ketua maktabnya bagi pihak kita tabung haji. Jemaah hajinya lebih kurang 2,400, ya, purata lebih kurang tolak tambah. Dan untuk menempatkan 2,400 ini bergantung pula bangunan mana yang dapat kita sewa. Ya. Kalau kita dapat menyewa bangunan yang besar, boleh muat satu bangunan 3,000, boleh muatlah 2,400 ni dalam satu bangunan. Tapi ada baki lagi 600 tu, lebih kurang 600 orang daripada maktab lain perlu diisi untuk mencukupkan bangunan itu. Jadi dia bukan cantik-cantik 2,400 satu bangunan, 2,400 lain satu bangunan, tidak, ya. Dia terpisah bergantung pada keupayaan kita dapat menyewa rumah. Rumah ada saiz besar, ada saiz sederhana, ada saiz kecil. Ada yang berbagai-bagai faktor menyebabkan kita menyewa, antara lain jarak rumah, ya. Kita mempunyai dasar, kita cuba mencari rumah dalam lingkungan harapan awal kita tak lebih 800 meter daripada medan Masjidil Haram, bukan Kaabah. Daripada medan nak masuk pintu, nak berjalan pergi Kaabah mungkin dalam 400 meter lagi, ya. Jadi kita kata medan lapang di luar masjid tu tempat ukuran biasa kita lah, tempat orang sembahyang di luar, di medan itu. Lepas situ ke rumah kita, kalau boleh kita letakkan, sasarkan 800 meter bagi jemaah haji biasa muasasah. Bagi syarikat mungkin dia lebih rendah lagi, sebab itu dia harganya mahal. Bagi tabung haji travel demikian juga, ya, pasti lebih dekat daripada itu, sebab itu harganya pun berbeza dan perkhidmatannya pun berbeza. Bagi kaedah biasa muasasah lebih kurang 800 meter sebelum ini. Namun untuk tahun ini disebabkan kenaikan harga sewa yang melambung-lambung, ya, dengan projek pembesaran perluasan Masjidil Haram, bangunan-bangunan yang berhampiran masjid dirobohkan, nak diluaskan masjid. Selepas itu dirobohkan lagi, nak diluaskan lagi medan, ya. Lepas bangunan baru masjid, medan lapang. Lepas itu baru naik bangunan-bangunan baru. Jadi dengan projek ini banyak rumah-rumah lama dirobohkan. Tuan-tuan rumah yang masih ada menggunakan bank kesempatan ini menaikkan harga. Ini adalah pasaran. Tuan nak sila, ini harga kami. Tuan tak nak sila, ya. Jadi dengan bayaran harga yang mampu dibayar oleh jemaah haji Malaysia, ya, kita pun tercari-carilah berapa banyak, di manakah rumah yang mampu kita bayar, ya. Jadi tahun ini bagi kaedah biasa muasasah kemungkinan ada 1-2 rumah yang melepasi 800 meter, ya. Mungkin masih bolehlah kita anggap di bawah 1 kilometer lah, di bawah 1000 meter daripada medan hampir masjid itu, ya. Jadi 1000 meter, 1 kilometer, ya, semua dah biasa berjalan. Mudah-mudahan, ya, kalau sampai dapat rumah yang sedemikian, bangunan yang sedemikian, kita kena sesuaikan diri kita. Kerana demikian juga di mana-mana pun kita berjalan. Lebih-lebih lagi ketika di Mina pun, daripada kemah nak pergi melontar pun, ya, melebihi 1 kilometer nak berjalan. Jadi haji memerlukan tenaga, memerlukan pergerakan, ya, anggota kita yang banyak, ya, pergerakan anggota fizikal. Kerana itulah gambaran perumahan-perumahannya. Jadi balik tadi tentang jumlah satu maktab 2,400.
Namun demikian, kalau kita mendapat rumah yang besar, kita ada rumah yang besar boleh muat dalam 7,000 orang. Hampir 3 maktab boleh masuk situ. Ya? Jadi situ ada 3 maktab. Kalau tuan-tuan berada di rumah itu, walaupun maktab lain, walaupun kapal lain, tetapi ada kemudahan di situ, kita boleh berjumpa. Bagi bangunan-bangunan besar, dengan kemudahan-kemudahan baru ni, ada ruang yang boleh kita reservekan untuk musalla, untuk surau. Sementara bagi orang-orang yang mungkin tak begitu kerap, tak mampu begitu kerap ke masjid, dia boleh solat di surau itu. Bagi kita yang kerap ke masjid, kita boleh jadikan tempat itu juga untuk program harian kita. Ya, ini saya cakap tentang rumah yang disediakan di bawah kaedah biasa muasasah, bukan syarikat, bukan tabung haji travel. Ya, sebab bangunan-bangunan tabung haji travel dan syarikat mungkin agak kecil sedikit, cukup penginapan, tak ada ruang-ruang mewah seperti mezzanine, seperti ruang-ruang lain yang boleh dikonvert, boleh disediakan untuk ruang solat, ya, umum tak ada. Jadi kalau kaedah syarikat, mengikut syarikat, mengikut tabung haji travel, saya dapati hampir tak ada ruang yang tak direservekan mewah untuk surau. Ya, kerana memang digalakkan pergi masjid, jadi tak dapat keadaan sedemikian. Tapi kalau ada, kita sampai mengikut kaedah biasa muasasah, bangunan-bangunan baru, bangunan besar, insya-Allah ada ruang dikhaskan untuk surau, dan di situ tuan-tuan kalau berada di bangunan itu, walaupun kapal yang lain, ya, satu bangunan itu 2 maktab ke 1 maktab, satu maktab mungkin 5-6 kapal terbang masuk situ. Jadi kita boleh berjumpa rakan-rakan seusaha di situ, dan kita cari kawan-kawan kita, berjumpa di situ waktu tertentu, ya. Mungkin selepas subuh di masjid, kita katakan pukul 7 kita akan berkumpul di sini. Tempat itu tuan-tuan boleh buat taklim dengan mudah. Ya, dalam bangunan ini, surau dalam cerita dalam bangunan, bukan di masjid. Ya, bukan di Masjidil Haram, bukan di masjid-masjid yang berdekatan. Ini dalam bangunan jemaah haji Malaysia. Ya, dia faham, ya. Tapi dah diterangkan bagaimana usaha yang boleh dan wajar kita buat ketika dalam masjid, ya, ketika bersama dengan jemaah-jemaah lain di masjid, ya. Sekarang cakap kalau berada dalam bangunan. Jadi bangunan yang disediakan untuk jemaah haji muasasah, kaedah asas muasasah, cara tabung haji, mudah-mudahan kalau bangunan besar ada kemudahan itu, dan boleh tuan-tuan bersaudara boleh berjumpa waktu tertentu di situ, boleh mulakan taklim. Dari situ boleh buatkan jaulah, bolehkan gas, ya, ke bilik-bilik, tingkat-tingkat, ya, boleh diaturkan program itu dengan mudah. Ya, sekarang pengguna maktab di situ telah maklum adanya usaha-usaha ini jalan dari masa ke semasa, dan ya, dan insya-Allah tidak ada halangan ataupun tidak ada kiranya masalah, ya, dari segi kebenaran ataupun dari segi apa juga pandangan-pandangan pihak-pihak di luar, ya. Okey, dengan syarat dikatakan tadi, kita berusaha dalam bangunan, kita berjumpa jemaah haji Malaysia dalam bangunan itu. Okey. Itu gambaran di Mekah. Gambaran di Madinah, kita berada 8 hari, walaupun kaedah pergi pun 8 hari sana, dan Madinah juga bangunan-bangunannya lebih kurang adalah hotel-hotel. Ya, hotel-hotel hampir tak ada lah. Berkata hampir tak ada bangunan atau ruang yang disediakan untuk musalla. Jadi kita bergerak daripada bilik-bilik kita. Ya, kalau kita dapat, jadi kita tahu bahawa dalam kapal yang sama ada rakan-rakan seusaha, kita cuba berhubungi dan boleh bermesyuarat di bilik-bilik yang berkenaan, sama ada bilik-bilik yang sesuai, ya, bilik dia ke bilik kita untuk program harian kita. Dan urusan selanjutnya adalah urusan yang kerap ditanya, ya, ketika di Mekah, adalah urusan bagi mereka datang dengan apa ni, dengan niat nak buat usaha di kalangan jemaah haji, ialah untuk ingin pergi ke Arafah, ya, dengan berjalan kaki. Ya, ada pernah dikemukakan menyatakan hasrat kita nak berjalan kaki. Baik, kalau ada hasrat sedemikian, tuan-tuan punya saudara punya jumlah yang tertentu, ya, nak cuba cara yang terbaik, yang afdal nak berjalan kaki, Mekah, mungkin singgah Mina, Arafah, ya, berjalan kaki. Kemudian selanjutnya selepas hari wukuf pun dari Arafah ke Muzdalifah, ke Mina juga berjalan kaki. Okey, kalau kaedah asas biasa muasasah saya cerita. Mungkin syarikat dia ada panduan tertentu dia, tabung haji travel pun ada panduan tertentu dia. Ya, bagi yang biasa dengan kaedah asas muasasah di bawah tabung haji, tuan-tuan boleh memberitahu
ya, pihak maktab yang berkenaan beritahu kami sekian nama, berapa orang, 8 orang, 10 orang dah bermesyuarat dan bersetuju nak pergi ke Arafah pada 8 Zulhijjah dengan cara berjalan kaki. Ya, boleh kemukakan kedudukan itu pada sana dan beritahu mereka hasrat tuan-tuan. Mungkin mereka bertanya, ya, dah maklum kaedah ini, siapa akan mengetuainya, siapa ketua daripada kumpulan ini, adakah dia akan ditemani oleh orang tempatan, ya, tahukah halangan-halangannya, ya, saja nak memastikan tuan-tuan dan saudara dah maklum kaedah itu, ya, bukan sekadar main tangkap muat saja ataupun, ya, cuba dalam keadaan kita tak menemui maklumat yang tepat, ya. Oleh kerana itu mungkin dia akan bertanya, dan kalau dah jelas mereka akan ambil maklum, ya. Maka tuan-tuan sendiri memberikan keterangan, memberikan tanggungjawab, kami 8 orang sekarang nak berjalan kaki, ya. Itu bukan kata boleh, tak boleh, tapi pernah dibuat, dan kalau keadaannya jelas kita pun faham, dan dengan laporan itu kita lazimnya setelah bertanya mungkin tidak ada masalah lah, tidak ada halangan, ya. Sebab itu tanggungjawab sendiri nak pergi. Cuma diingatkanlah bahawa soal pertama, kalau kita lewat sampai ke Arafah, ya, kalau kita lewat sampai, ya, itu juga menjadi masalah. Kemudian kena cari sendirilah tapak khemah tu. Mereka pun tak tahu nak arah tuju, tak boleh nak tunjuk arah perjalanan daripada berjalan kaki belok kiri belok kanan, tak ada. Kita sendirilah berdasarkan kemahiran kita yang ada, berdasarkan pelan yang mungkin boleh dapat dari mereka, di manakah tapak khemah bagi maktab kita, ya, bagaimana nak menuju kawasan itu, ya. Itu kaedahnya lah. Tapi lazimnya mereka-mereka yang berbuat jalan kaki ini, dia tak masuk kemah asas dia, ya. Kerana maklum nak mencari itu mungkin satu halangan, jadi pergi ke masjid sahaja, ya. Kalau di Arafah, di Masjid Namira, di situlah mereka berwukuf, duduk situ, ya, minum makan apa yang ada, melepaskan juga makan minum yang telah dibayar di kemah, ya. Itu kebiasaan apa yang kita tengoklah, ya. Sangat sikit lah kata akhirnya mencari kemah-kemah, ya, sabu alhamdulillah sampai kemah dan cari tempat dia, ya, ambil makan dia. Jadi lazimnya tak ada. Mereka terus pergi ke Masjid Namirah di Arafah itu dan menghabiskan masa wukuf di sana, ya. Dan dari sana masjid tu selepas malam maghrib berjalan kaki semula ke Muzdalifah. Jadi apa pun pastikan cukup jumlah, ada ketua yang orang kata wibawa, ya, dan maklumkan pihak maktab, ya, kalau dia bertanya jelaskan kedudukan, ya, dan kalau itulah kehendak kita, tak ada halangan. Okey. Demikian juga ada keadaan-keadaan mereka mungkin nak melewatkan balik, ya, dan jadual yang datang katanya masih tak puas lagi, nak melewatkan lagi balik, ya. Jadi nak melewatkan tarikh balik, jadual datang nak melewatkan tarikh balik. Itu boleh berhubung dengan maktab yang berkenaan, tapi lebih awal lah, kita kena, bukan kali besok nak balik, hari ini beritahu, ya. Kita dah rancang awal-awal bahawa tarikh balik kita pun dah tahu, tapi rasanya kita mau menangguhkan lagi beberapa hari. Kita juga membuatkan persiapan, beritahu ada borang-borang permohonan balik lewat yang perlu diisikan oleh semua yang berkenaan, ya. Dah dapat kelulusan itu, barulah berjumpa dengan pihak maktab, baru diaturkan nanti. Pastikanlah bahawa pasport dapat diserahkan pada tarikh baru, bas disediakan untuk tarikh baru itu, ya. Itu semua kerja-kerja penyelarasan yang akan dibuat oleh maktab tabung haji dengan maktab muassasah. Okey. Saya percaya sebagaimana saya katakan tadi, lebih mudah kalau kiranya saya berikan ruang untuk pertanyaan, jadi mungkin lebih fokus pandangan kita. Nyebut. Bagaimana untuk beriktikaf di Masjid Madinah, Masjid Nabawi dan Mekah? Okey, Mekah tak ada masalah. Mekah, Masjidil Haram Mekah buka 24 jam. Ya. Carilah harus sudut ruang mana. Kalau kita berada di situ, time dia orang nak cuci, nak bersihkan, kita beralihlah pergi tempat lain. Ya. Kan dia gulung kapet je, simbah air nak cuci lantai, memanglah, ya, ada giliran dalam beberapa hari sekaligus kalau sampai kawasan itu, ya. Maka kita berada di tempat lain lah. Jadi untuk Masjidil Haram nak bermalam tak ada masalah. Ya, nak iktikaf panjang hari di sana, nak lepak sikit, ya, bermalam,
cari sudut yang mungkin tercorok sebagainya. Ada di bawah basement pun ada, ya, lantai bawah, lantai atas, ya. Waktu puncak nanti atas sekali soto, ya, ataupun di basement 1 dan 2 di bawah. Cari, ya, mana tempat yang berkenan dengan diri kita. Di Madinah, Masjid Nabawi Madinah, walaupun kita dapati kemudahan membuka masjid telah pun berjalan beberapa tahun kebelakangan, ya, sejak 2 tahun nampaknya ada kelonggaran. Dia buka masjid setiap atas 24 jam, tapi bukan semua pintu dibuka. Dahulu lepas Isyak dalam 10.30 tutup. Semua pintu Masjid Nabawi tutup. Dalam 2-3 tahun lepas dia buka. Ya, jadi kita boleh pergi ziarah lepas pukul 10.30 11.30 boleh pergi ziarah dalam Masjid Nabawi. Namun nak cari sudut bermalam, nak lelap mata, nak lonjok kaki sikit tu saya pun tak nampak, ya, di mana yang sesuai. Tapi cubalah cari, ya. Adakah ketat atau tidak, saya tak ada pengalaman. Belum dengar cerita bahawa seorang beritahu saya, alhamdulillah saya dapat iktikaf 8 hari di Masjid Nabawi selama 8 hari di Madinah. Belum dengar cerita lagi, ya. Tapi boleh masuk 24 jam, belah malam pun boleh masuk. Cuba-cubalah, ya. Kalau ada tempat-tempat terlindung, ya, yang boleh kita, orang kata, lunjurkan kaki kita, ya, lelapkan mata kita sebentar, mungkin, ya. Tapi insyaAllah 24 jam boleh pergi walaupun tak semua pintu dibuka, ya. Kita kena tahu, tengok pintu mana yang dibuka. Okey. Batal atau tidak wuduk ketika tawaf. Ini ada perbahasan yang banyak, ya. Umum bagi kita mazhab Syafi'i dia berikan beberapa pilihan, ya. Ini mudah sajalah, ya. Beberapa pendekatan yang mudah bagi orang awam, ya, bahawa kita ambil pendekatan kalau kita tidak menyentuh, ya, bukan yang menyentuh, bukan kita, orang lain menyentuh kita tak batal lah, ya. Kan kalau kita kan orang melanggar kita, perempuan pegang kita, perempuan langgar kita tak batal, ya. Itu. Ataupun kita nak bertaklid pada mazhab-mazhab lain, sepenuhnya ikutlah cara wuduk mereka dan batal wuduk mereka. Ya, ini dua pilihan umum yang diberikan kalau ikut kekal Syafi'i, ya, mengatakan bahawa selagi kita tak melanggar orang dan perempuan yang melanggar kita, menyentuh kita tak batal. Okey. Haji pulang, ya. Ada bahasan lanjut lagi yang boleh kita tengok dalam buku-buku panduan haji ada. Ya, kalau nak pegang dua ni pun dah cukup. Ya, nak dalam lagi, sila. Panjang lagi keterangan dia. Okey, saya secara umum juga adalah masih lagi menerima surat-surat rayuan, ya, rayuan. Jadi boleh juga saya maklumkan di sini, memanglah tahun ini jumlah rayuan yang kita telah, jumlah mereka dalam kategori standby ini satu jumlah tertentu yang kita telah letak, ya. Disebabkan kerana pihak kerajaan pun berkeyakinan kita boleh dapat satu jumlah tertentu itu, ya, confident lah, ya, boleh dapat. Jadi kita diarah bersiap, ya, jadi nak siap orang, nak siap kapal, nak siap rumah, 3 persiapan yang besar. Jadi yang dekat, yang hampir kita siap ialah orang bakal haji. Kita kena siap dulu, ya. Orang dah siap, kalau siap orang bukan telefon 24 jam boleh siap, kan? Jadi pertama dah siap maknanya panggil tuan perempuan standby. Standby maknanya kenalah buat pasport, ya. Standby juga mana kursus pun kena datang, kena jemput panggil kursus. Standby juga kena buat periksa doktor, dapat suntikan, ya. Jadi dan pengalaman standby yang dulu, orang pun tanya dulu standby macam mana, pengalaman dulu menunjukkan alhamdulillah hampir semua standby terpilih akhirnya, ya. Tapi tak selamanya pengalaman dulu berlaku tahun itu, ya. Tak selamanya pengalaman lalu berlaku pada tahun ini, ya. Jadi setelah kita bersiap, ya, akhirnya awal Ramadan dapat berita adalah sikit pertambahan tapi taklah sebanyak yang kita harapkan, ya. Dia bagi tapi taklah sebanyak mana yang kita harapkan, yang telah banyak kita sediakan jemaah kita. Kerana itulah sebahagian terpaksa kita beritahu dengan perasaan sedih, kita kata tak dapatlah kita teruskan status standby ini, ya.
Tak dapat tamatlah status standby ni. Ya. Kan kita pun bersedih. Ya, sangat bersedih. Kerana dalam standby itu ada berbagai-bagai keadaan. Ada yang isteri dapat, suami standby. Ya, suami dapat, isteri standby. Ya, mak bapak dah ada, suami isteri dah dapat. Nak bawa anak, anak standby. Kerana anak baru daftar. Ibu bapak satu daftar sama. Anak daftar 2-3 tahun, 5 tahun lepas bapak. Ya, pun nak merayu pergi dengan bapak pun. Jadi merayu tetap standby. Pun tak dapat. Ibu bapak tak pergi, anak tak dapat pergi. Jadi banyaklah mereka harapan nak pergi secara berkeluarga. Ya, ibu bapa nak pergi, anak ipar nak pergi sama-sama, ya. Dan sebagainya begitu. Jadi harapan ya nak pergi sebab dah mohon, dah rayu, tapi yang dapat itu siapa yang terpilih, itulah mengikut jadual terpilih, giliran terpilih, maka standby, walaupun ibu pun standby. Ya, kalau anak seorang, anak suami isteri dapat, ibu standby, ibu pun tak dapat nak ikut. Tempat dah habis dikeluarkan, dah habis dibagikan. Siapa yang layak dah pun dihabiskan bagi. Ya, jadi kalau masih ada menulis, masih ada gemukakan standby, saya pun masih terima, masih surat lagi, masih envelope, masih ada dalam poket saya lagi ni, saya kata, ya tolong doakanlah. Ya, tolonglah doa sebab pergi haji jemputan Allah. Tolong bantu kami. Ya, saya pun tak tahu boleh gerak, boleh buka tak sat envelope ni, boleh tengok tak dan sebagainya. Ya, tetapi boleh dikatakan sekarang ni rekod saya mengatakan memang dah habis dibagi. Kalau ada orang batas saat-saat akhir, esok lusa orang beritahu saya uzur masuk hospital, ayah saya meninggal, ya, sampai berita, kerana ya, maka tempat itu pun tak banyak mana. Ya, orang yang meninggal yang sakit tak apa pergi saat akhir ni tak banyak mana. Jadi kita akan ganti mereka-mereka yang next on the list, yang telah pun merayu awal-awal, dah telah pun berikan senarai ini, dah ada pun. Ya, dah ada pun, kita akan bagi kita tentu. Lebih-lebih lagi nak membetulkan yang suami isteri yang terpisah ni. Itu keutamaan kita. Ya, daripada nak menimbangkan satu pasangan baru, suami isteri yang baru. Ya, kerana seorang dah dapat, ini lebih utama nak dibetulkan kalau ada kekosongan. Inilah realitinya kita hari ini. Ya, bersedia dan upaya nak pergi itu memang ramai, tapi apakan daya tempat. Ya, tempat yang ada terlalu tak dapat nak dikembangkan. Ya, jadi tak salah juga tuan rumah. Ya, ini bukan kata nak defend siapa-siapa, tidaklah, tetapi bagi kita yang telah ada bertahun-tahun melihat dan menguruskan perkara ini, kita boleh lihat sendiri. Ya, maka pihak Saudi pun, pihak tuan rumah pun, mereka pun juga menghadapi kekangan. Ya, kekangan. Bukan kata senang semua mewah, oh boleh tambah, memang tambah juga menguntungkan mereka. Lebih ramai orang datang, rumah-rumah mereka, bangunan-bangunan mereka, tuan-tuan rumah punya bangunan pun akan ada laku rumahnya. Itu manfaat. Kenapa harus ditolak? Ya. Apa lagi? Memang bisnes yang bagus, orang datang kan belanja duit, makan, minum, ya. Banyak duit masuk. Jadi bukan itu saja. Yang utama adalah pelaksanaan ibadah haji. Ya, khususnya ketika di Mina. Di Mina ni, bumi Mina mengikut syariah ni, batas-batas Mina ni besar itu saja. Ya, utaranya sini, apa ni, baratnya sini sempadan Mina dah dikenal pasti sempadannya, tak boleh luaskan lagi. Jadi bagaimana nak ditampung lagi? Kalau kita ramaikan lagi, tambahkan lagi orang rayu pergi, boleh bagi kota tambahan, buka lagi, siapa nak minta bagi, di mana kami nak letakkan mereka di Mina? Ya, di Mekah mungkin boleh, sanggup duduk 2 km, sanggup duduk 3 km. Tapi di Mina kata, di mana saya nak letakkan tuan-tuan semua? Ya. Sekarang ni pun orang dah bising, kemah dengan tandas sempit, kemah sempit, tandas nak tunggu berapa jam nak buang air, nak ambil wuduk aja ni, nak buang air berapa lama menunggu. Puan-puan, orang wanita lagi dah, berapa kemah tu dihadkan untuk perempuan, lagi kecil untuk kemahnya. Bilangan kemahnya nisbah aja dengan jemaah wanita. Ya, jadi kenapa tak besarkan kemah? Nak besarkan kemah, makan kawasan. Kenapa tak besarkan tandas? Kenapa tak banyakkan tandas? Boleh, akan mengorbankan kawasan kemah. Ya, jadi ini semua benda-benda yang sedang hadapi mereka, ya, dan sedang mereka tangani. Dan antara langkah yang kita akan lihat, bahawa sejak 2-3 tahun kebelakangan mereka dah bangunkan apartmen bertingkat di Mina. Ya, itu dah dimulakan, apartmen bertingkat. Jadi bukan saja kemah, betul-betul flat lah, apartmen, kondo. Ya, kita biasa lihat bangunan kita dalam 20 tingkat,
untuk guna 3 hari saja. Kan? Nak pakai 3 hari. Jadi bayangkanlah buat dengan kos banyak itu nak pakai 3 hari, berapa kena bayar? Bayaran 3 hari nak cover 1 tahun punya belanja. Tentulah mahal. Pada masa ini dengan bangunan yang belum banyak, kosnya terlalu mahal, lebih mahal daripada harga kita dia duduk Mekah sebulan. Yang tuan-tuan bayar harga penginapan tu di Mekah tu berapa ribu? Sewa 3 hari di Mina untuk bangunan baru ni lebih mahal lagi. Ya, ni baru peringkat pertama. Mungkin lepas berapa lama, berapa tahun dah dibanyakkan bangunan ni, mungkin harganya akan turun, ya, kita pun tak tahu. Mudah-mudahan harapan kita begitu, dapat dibangunkan segera bangunan-bangunan bertingkat ini supaya boleh menampung lebih ramai lagi jemaah berada di Mina, ya. Itu dalam perancangan mereka dah pun mereka buat dan sedang melihat kesannya. Jadi sementara yang mampu bayar duduk di situ orang-orang Arab daripada kawasan-kawasan Teluk lah, ya, Teluk Arab ni, dengan negara kaya-kaya minyak ni, mereka sajalah yang mampu duduk di situ dengan harga yang dikenakan di situ. Okay. Yang lain kita masih berkhemah, ya, kerana itu mengambil ruang yang banyak, dan bukit-bukit selagi boleh, bukit ditarahnya, diterihnya dan ratakan, buat letak khemah. Ya, mereka buat dan habislah. Selagi mana lagi bumi Mina, bukit diratakan, bukit dibuatkan teres, ya, buatkan khemah, letakkan khemah. Jadi naik tangga pula kita, naik tangga nak sampai ke kemah kita itu. Ya, kerana itulah usaha sedang dibuat bagi meramaikan, boleh menampung seberapa ramai di Mina. Ya, mudah-mudahan dengan adanya projek-projek bangunan ini akan lebih ramai. Dan mereka pun dah bersedia untuk itu. Rel, cara LRT pun dah mula daripada Arafah ke Mina, ya, dengan harapan mengurangkan kesesakan jalan raya. Ya, walaupun sebahagian saja dapat digunakan tahun ini, mungkin tahun depan sepenuhnya. Itu juga untuk membantu pergerakan, ya. Dan kalau betul semua perancangan-perancangan berjalan baik, memang mereka boleh menambahkan lagi jumlah orang yang pergi haji sampai 3 juta, 4 juta, ya. Jadi sementara itu memanglah kita kadang ni, walaupun keupayaan orang Malaysia tinggi nak pergi meluap-luap perasaan, nak pergi begitu membara, ya, tetapi bilangan yang mampu diusahakan, yang mampu dibenarkan masihlah orang kata pada tahap yang kecil, berdasarkan memanglah peratus sama untuk yang diaturkan bagi semua negara, itulah jumlahnya, ya. Itu kedudukan, ya. Kalau ada di kalangan kita keluarga-keluarga kita yang mendapat taraf standby, yang telah pun menerima surat jawapan, maka tak perlulah rayuan kedua lah, ya. Mana dah buat yang terbaik, ya, dah usaha yang terbaik sepanjang Ramadan yang lepas pun dah terpercaya, dah banyak solat hajat yang diusahakan, dah banyak doa, dah banyak titisan air mata dikeluarkan, ya. Mudah dan terbaik dah dibuat, ya. Kalau nak tunggu silakan nak tunggu, ya. Kami pun tak dapat nak kata bila dapat digerakkan senarai yang masih ada, ya. Okey, ada lain pertanyaan? Ya. 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 Itulah, kalau boleh pergi pejabat yang terdekat dan tanyalah kedudukan status saya ni terpilih atau tidak. Itu yang penting kita tentu, terpilih atau tidak. Ya, jadi jawapan tuan dan itu masih tak jelas lagi. Saya tak dapat nak berkomen, tak jelas. Jika masuk terpilih itu dia buka sistem, masuk sistem komputer, nampak memang terpilih. Soalnya kata surat saja belum keluar. Tapi surat untuk saya, ya. Reserve ada. Kalau reserve maknanya memanglah standby-nya. Standby memang tak adalah. Saya kata beritahu semua jemaah yang dalam standby telah pun dikeluarkan surat standby, dia tamatlah situ. Tamat, tak dapat nak diteruskan lagi standby. Dah dikeluarkan surat. Ya. Boleh tak saya buat ni kesihatan? Dah standby, dah tamat, dah tak dapat nak diteruskan lagi. Tuan-tuan nak buat kesihatan, saya tak larang. Memang dengan maksud surat itu mana tak ada harapan untuk nak dilanjutkan lagi standby ni. Ya. Itulah, oleh kerana tuan menggunakan khidmat orang tertentu, saya tak tahu apa benda janjinya pada tuan. Tuan-tuan kena berkhusus sendiri, jumpa dia atau pergi sendiri pejabat tabung haji, dapat khusus apa status saya sebenarnya. Kerana ada orang tengah ni macam-macam kata-kata, saya tak boleh nak mengesahkan atau menafikannya, ya. Itulah, kalau boleh kita datang sendiri baru kita dapat jelas sama ada saya ni terpilih atau tidak. Terpilih maknanya dah ada
terpilih, ada kod terpilih, dah ada pun diberikan nombor kapal terbang, ya, sebagian dah nombor kapal terbang, kata surat makluman kapal terbang dalam perjalanan, ya, sedang diusahakan. Kata dah ada, dan diberikan nombor kapal terbang, belum ada, memang terpilih kata dia, tapi nombor kapal terbang belum ada. Jadi kalau macam standby ni, saya dah kata standby dah tak dapat nak digerakkan lagi lah, ya, walaupun ramai yang berharapan, sebab dia berdasarkan rayuan dulu, ya, rayuan standby itu yang kita pun belum sempat nak jawab sepenuhnya rayuan kedua ketiga. Rayuan pertama dah jawab. Rayuan pertama kita kata kalau dah akhir Ramadan tak ada berita apa-apa, anggap tak berjaya lah. Itu semua orang yang nulis pada kami dah kami beritahu, ya. Akhir Ramadan tak ada berita, anggap tak berjaya. Jadi orang lepas Ramadan tak ada berita, dia buat yang baru, buat rayuan baru lagi. Maklumlah ikhtiar nak diteruskan, teruskan. Jadi yang itu mungkin kita belum sempat nak jawab, tak dapat. Tapi memang tak dapatlah kedudukannya, ya, kerana jumlah yang banyak merayu ini, kita kata belum sempat nak menjawab satu persatu, ya, tetapi memang tak dapat lagi nak diuruskan, nak diteruskan. Walaupun kerana Tuan menggunakan khidmat orang tengah, ada siapa yang membantu, cubalah dapat sendiri maklumat yang jelas daripada pejabat tabung haji yang berdekatan. Boleh? Ya. Yang kedua. Ya. Begini, suntikan yang diwajibkan satu sahaja, pencegahan meningococcal meningitis. Ini yang disyaratkan oleh pihak kerajaan Saudi. Inilah juga yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan secara percuma. Okey? Tabung haji hanya mengaturkan sahaja, jemput tuan-tuan boleh buat suntikan di hospital ini, di klinik kerajaan ini. Itu yang dikatakan tabung haji. Bukan tabung haji tuan tak menerima suntikan di pejabat tabung haji. Bukan yang menyuntik tu, bukan tabung haji, tidak. Hospital buat, ya, dia yang memberikan. Di samping itu diberitahu, diberi makluman. Di samping yang wajib ini, yang percuma ini, ya, ada digalakkan dua, iaitu pencegahan pneumonia biasa, ya, yang biasa, bukan H1N1. Tahun lepas biasa juga, tahun ini pun biasa. Kalau nak ambil H1N1 pun tak salah, tapi lebih kepada pneumonia biasa, dan juga influenza tertentu yang tertentu. Ada dua, digalakkan maknanya optional, tuan nak ambil sila dengan bayaran sendiri, ya, galakkan saja. Tapi yang wajib satu, ya. Baik, terpulang pada tuan, keputusan tuan. Digalakkan, tuan pulang pada tuan, ambil tak ambil, itu katanya optional, sunat. Belah kata sunat, bukan diwajibkan. Nak ambil silakan, tak ambil pun tak salah. Tuan kena bayar, saya nak bayar, tuan kena bayar sendiri. Yang tadi percuma, ya. Di mana? Tengah-tengah. Tolong kuat sikit. Ya. Panduan untuk buat tawaf ini bukan mesti ketat, bukan mesti ikut satu cara saja. Perempuan mesti pegang tali pinggang suami. Itu satu ustaz mengajar, ya. Kita tak mesti ikut tu kalau kita rasa kekok. Tak perlu. Tuan buat tawaf sendiri, tuan tengok keadaan sendiri, tuan tengok bagaimana yang terbaik nak bersama isteri. Okey? Kita rasa sendiri dah satu dua round, kita nampak sendiri mana yang paling praktikal untuk saya bertawaf sama isteri supaya isteri pun tak terpisah. Itu antaranya garis panduan. Dia kata kalau bagi sebagian orang rasa nak pegang tali pinggang suami, sila, ya. Tapi katanya juga berjaga-jaga jangan sampai terlucut tali pinggang suami itu, kan. Contohnya begitu. Jadi yang Ustaz Kamal, Datuk Kamal cakap pun cara lain. Semuanya banyak pilihan, bukan satu sahaja. Terpulang pada diri kita, saat kita, keadaan orang ramai atau tidak, kita sesuaikan keadaan itu, ya. Baik, maksud tuan bersama sendiri tawaf, perempuan bersama-sama di kumpulan dia sendiri, ya. Alhamdulillah ada juga berbuat demikian, ya. Asalkan dia pun faham bahawa setelah tawaf tadi janji jumpa mana, pintu mana nak janji jumpa, kan. Walau pukul berapa pun nak jumpa pintu ni, ataupun tak ada, balik sendiri. Dah tahu jalan, siapa balik dulu, silakan. Macam-macam cara kita boleh mengaturkan pertemuan kita suami isteri, nak pergi pukul berapa, nak balik pukul berapa, appointment nak jumpa mana, sila aturkan bergantung kepada kesesuaian kita sendiri. Tak ada satu cara yang wajib kita ikut. Okey? Okey, sana boleh beli telefon aja Khalid kata. Okey, masing-masing boleh berhubung. Saya kat pintu nombor sekian, pintu sekian, ya.
Belah kanan tak ada dapat. Ada pertanyaan? Saya nak tanya. Sila. Ya. Baik, ini di Mina lah. Baik. Ini keadaan ini juga berlaku tiap-tiap tahun, ya, khususnya di Mina. Apa keadaannya? Di Mina ini memang keadaan memang orang kata ketat lah. Kemah duduk ketat, kemudahan tandas pun terhad, ya. Dan juga ada satu lagi ancaman, ialah ancaman kalau berlaku rempuhan akibat daripada apa juga kebakaran ke sebagainya, merempuh orang nak keluar segera daripada kawasan kemah, nak keluar nak cari jalan. Jadi kerana itu kemah-kemah di Mina sekarang tak ada lagi dibuat sempadan. Dulu ada sempadan antara maktab 1 dengan maktab 2, naik sempadannya apa? Zinc, nak memisahkan satu maktab supaya orang maktab ni tak melempah, mari orang maktab ni tak pergi sana. Sebab makanan ikut maktab, ya, kemudahan-kemudahan pun ikut maktab, jadi nak beri penerangan pun ikut maktab, jadi sewajarnya tidak harus ada percampuran. Jadi walau mana pun akhir-akhir ini dia buka semua sempadan ni, tak ada sempadan lagi sebab nasihat panduan daripada pihak berkuasa bomba dan keselamatan, dinding-dinding ni berbahaya, berjadi apa-apa orang tak sempat nak keluar nak lari, digugurkan dinding-dinding ini. Hanya tali merah putih saja macam tali polis buat siasatan tu dia kepung, itu saja ditandakan nak memisahkan satu maktab. Itu pun rapuh lah, mana orang sebelah boleh pergi sebelah, ya, orang sini boleh pergi sini. Jadi lebih-lebih lagi lah kita dengan Indonesia bersebelahan, bagi sebagai maktab bersebelahan, ya, maka jemaah haji Indonesia masuk kepada kita, kawasan kita, kerana tak ada hajatnya yang tak tahan-tahan lagi nak pergi tandas, ya, kerana mungkin pada saat itu tandas ini kurang, tandas lebih, orang ni boleh pergi sebelah. Itu fahaman mereka. Jadi kerana itu memang itulah keadaan terjadi, memang tidak ada lagi sekatan. Dan memang digalakkan kalau nampak tertengok sana ada kurang, boleh juga pergi kemah sebelah ataupun tandas bagi kemah sebelah, ya. Dan kita berlapang dada lah. Ini semua jemaah haji, semua saudara Islam kita, semua dalam kubur nak tanya siapa saudara kamu, semua Islam saudara saya, kan, lapang dada lah, ya. Tapi mudah-mudahan dia tak mengasari kita lah. Kalau dia mengambil ikut giliran kat belakang tu, lembutlah juga hati kita, kan. Tapi kita dah beratur dia potong queue kita, mungkin tak sabar, kan. Itu saja dah kita nak tahan diri kita lah. Tapi memang hakikatnya atas faktor-faktor keselamatan memang dibukakan sempadan, dan kerana itu kita boleh pergi ke sana, mereka pun pergi ke tempat kita, berkongsilah apa yang ada, ya, silalah, sikit sama sikit, banyak sama banyak, sempit sama sempit, lebar sama lebar, luas sama luas, ya. Inilah nak jadi tetamu Allah SWT. Mana? Monorail macam mana monorail? Baik, tanyaan, balik haji boleh daftar lagi tak? Baik, kerana kita punya ramai pendaftaran baru, ya, ramai. Jadi kan kita melihat, dan ada beberapa peratusan, kita tengok rekod mengatakan peratusan orang yang mengulangi haji, kerap pergi haji lah, masuk juga belacong ni, kan. Kita tengok kerap, ya. Jadi kita katanya wajar juga dikawal supaya memberi peluang bagi orang lain yang kali pertama nak pergi, ya. Jumlah kita tak berkembang, orang yang mendaftar bertambah. Kerana itu kita kata balik haji tak boleh daftar, tunggu 5 tahun. Bagi peluanglah orang-orang yang belum daftar ni daftar dulu, dapat supaya dia dapat giliran dia. Ya, okey. Memang dia kena daftar baru tahun ni dilaksanakan, balik haji tak boleh daftar. Memang sistem tak boleh masuk sistem blok. Ya. Nak bagi duit ke nak bagi apa pun tak ada, kata sistem dah blok dah, tak boleh ambil nama kita, tunggu 5 tahun baru daftar, lepas tu tunggu giliran pula. Kan? Walaupun mungkin ada pengecualian kalau faktor-faktor seperti mahram, ya, mahram time 2 tahun lagi isteri kita punya nama pun naik, kan, giliran dia naik tapi dia tak ada mahram, isteri kita suaminya mahram seorang, dia pun tak ada kawan-kawan, kaum keluarga lain, adik-beradik dia nak pergi bersama, pakcik dia, makcik dia nak menumpang, tak ada, ya, kita seorang, maka dia boleh beritahu saya ada suami yang boleh jadi mahram tapi dia tak boleh daftar, maka nanti tuan akan diminta memohon secara resmi membuat kelainan pengecualian kerana nak menemani mahram yang telah pun dapat tempat tahun itu. Ya, tahun itulah baru dibukakan ruang untuk tuan mendaftar supaya dapat sama mahram. Itu saja ruang yang ada. Ya. Jadi ajak habis sikit ni. Jadi kalau Allah kata seorang itu dia dah daftar sebelum ini, ya, dia menunggu, dia tak buat rayuan apa, dia tunggu giliran dia. Bukan? Dan orang yang pergi macam ini adalah orang yang daftar
tahun 2004. Jadi maknanya orang 2004 dah memang naik nama tahun ni, maknanya dia tunggu 6 tahun saja. Walaupun sebagian tuan-tuan boleh lihat ketika mendaftar atas kertas dulu, daftar tengok dia beritahu tahun pergi haji bila 20 tahun lagi. Ya, 20 tahun di atas tu atas kertas, ya. Tetapi yang sebenar hakiki tahun ini orang yang terpilih mengikut giliran, dia duduk diam aja. Tunggu giliran naik adalah mereka yang daftar 2004. Jadi maknanya 6 tahun dia menunggu. Tak sampai pun 10 tahun. Tetapi tahun akan datang kita tak boleh nak kata lah, ya, 2-3 tahun lagi tak boleh kata. Tapi pada masa ini kita bercakap, maka itu wajar lah, kerana orang dah ramai dia menunggu 6 tahun, nama dia naik, ya. Jadi taklah sampai 20 tahun ke berapa tahun sebagaimana. Tu atas kertas kita dah letakkan jumlah berapa yang 1 tahun penuh, 26,000 penuh, pindah tahun kedua penuh juga, pindah. Namun hakikatnya pergi haji jemputan Allah, walaupun nama dia naik tahun ini, ada saja sejumlah 1%, ya, ratusan orang yang terpaksa menolak. Saya minta maaf, terpaksa tak dapat pergi tahun ni, kesihatan, bisnes ke, anak sakit ke, macam-macam halangan, dia menarik diri. Tempat menarik ini kita ganti orang yang selanjutnya, yang dalam list selanjutnya. Jadi kerana ada faktor ini, maka mempercepatkan lagi lah, ya. Tapi taklah secepat yang kita harapkan. Banyak orang dah mengharap dalam masa lepas 1 tahun, 2 tahun dah nak pergi langsung, ya. 2-3 tahun dah merayu, ya. Jadi inilah yang menyebabkan merayuan terlalu tinggi. Kalau dia sanggup tunggu sekarang ni 7 tahun, 6 tahun, mungkin gilirannya nak sampai, ya. Dan kita maklum, ya, kita bercakap saya umur 50, 60, ya, dah tua, belum pernah pergi. Boleh kita cari orang yang 70 pun belum pergi lagi, belum dapat giliran lagi. Mana, ya, bukan sedikit, ya, bukan sedikit. Sekarang ni tahun ini orang yang tak perlu menunggulah, berdasarkan rekod sebelum ini, bukan kata bahawa hari ini nak daftar, sebelum dah daftar sebelum ini, kita kaji yang boleh kita lepaskan tak payah menunggu adalah mereka yang berumur 75 ke atas. Kita tengok jumlahnya cukup, boleh, tak payah tunggu, walaupun 1 tahun datang boleh pergi, tawarkan terus, boleh bawa seorang pengiring. Kita turun 74, jumlahnya dah ramai. Turun 70 lagi ramai, tak dapat nak kita pilih, ya. Kalau 65 lah, kata-kata 75, bermakna semua orang haji Malaysia semua orang tua-tua, 65 kata. Tak payah tunggu lagi, semua orang tua dia dah layak, ya. Pun tak habis. Begitulah, ya, realiti hari ini. Jadi kerana itu 75 kata saja kita benarkan, tak payah menunggu, dan benarkan bawa 1 orang lagi. Dia memilihlah siapa nak bawa. Nak bawa isteri ke, nak bawa anak ke. Dia dah pilih 1 orang. Katakan dia anak lelaki dia. Daftarkanlah anak lelaki dia, pengiring dia. Anak lelaki pula nak bawa isteri dia pula, ya. Menurut Islam merayu sungguh, saya pergi seorang-seorang tapi isteri saya terlepas, macam mana, ya. Kita nak bagi 1 tempat lagi pada dia, baik-baik kita bagi orang yang kata tadi, yang layak, patut suami isteri tak dapat, ini ikut kelayakan dia. Daripada ini adalah kita berikan khas istimewa, ya. Jadi tak sepatutnya diminta 2-3 tempat lagi, kita bagi 1 campur 1 untuk pengiring dia. Pulanglah pada dia, nak bawa isteri dia ke, nak bawa anak dia ke, tapi itulah 100 orang. Jangan pula isteri nak bawa anak lagi, anak dia pula nak bawa isteri pula lagi. Perempuan kita bagi pun, kalau dia pilih perempuan, anak dia perempuan kata saya nak bawa suami saya pula. Jadi memang tak dapat, kerana jumlah yang terhad ini hanya hubungan yang terdekat dan utama sahaja yang dapat kita dahulukan pada masa ini. Nampak ada tangan dia? Okey, dia pula tanya pasal LRT. Yang saya dah sebutkan tadi, lebih kurang dalam 30% saja akan dapat bergerak pada tahun ini lah. Walau bagaimanapun, ini bukan untuk orang Malaysia. Bukan untuk Malaysia sebab laluan trek LRT itu jauh daripada kemah kita di Arafah. Ya, tak mungkin daripada kemah kita nak naik bas, nak pergi stesen, jadi kerana laluan-laluan itu dah tak praktikal. Kita satu kawasan tertentu, jemaah haji Asia Tenggara satu kawasan, daripada situ dah diwujudkan satu laluan khas untuk jemaah haji Asia Tenggara, bas ulang alik, tak mengganggu, tak bercampur dengan bas-bas lain. Hanya untuk bas tertentu, jumlah tertentu, laluan tertentu, dan dia ulang alik, maka dalam masa beberapa minit dah boleh sampai Mina, ya, bas lain tak campur. Jadi kita kekal dengan kaedah itu. Mereka yang akan menggunakan LRT tahun ini dan mungkin tahun-tahun akan datang, mereka yang berkhemah berhampiran LRT itu sendiri.
Ya, supaya dia tak memerlukan kenderaan nak pergi stesen, dia naik jalan kaki pada stesen dekat, dia lompat naik dan sampai dia, dan kemah dia di Mina pun berdekatan dengan laluan LRT. Jadi mengelakkan pergerakan perlu turun stesen, naik bas lagi nak sampai kemah. Ini tidak praktikal dalam suasana sempit di Mina dan Arafah itu, ya. Bagaimana laluan, sedangkan laluan bas baru sampai daripada Arafah pun satu hal, laluan bas daripada stesen nak pergi kemah pun hal kedua yang mungkin merosakkan perancangan. Jadi memang untuk tahun ini bukan untuk Malaysia, dan saya tak nampak tahun-tahun akan datang pun untuk Malaysia tidak, kerana kita jauh sikit daripada track itu, dan laluan sistem tadadudiah ini telah pun berhasil dan berjaya, dan itu akan kekal untuk kita lah. Okay. Tetapi mungkin juga luar musim, kalau pergi luar musim haji, ya, sebagai satu joy ride, mungkin dia buka agaknya, kita pergi umrah, dia buka siapa nak merasa train kereta api dengan bayaran murah, Arafah, Mina, naik-naik, mungkin juga dia buka lah, ya. Ada lain? Tidak. Ya. Okey. Ya, sekejap, satu soalan. Panduan sembahyang dalam kapal terbang, ya, cukup, ya, juga diberikan dalam buku panduan haji ada. Ya. Jadi kita boleh siap, kita tengok jadual, kita boleh tahu waktu bila kita tempuh solat dalam kapal terbang. Mungkin waktu pergi ada yang boleh mengelak, boleh tak berjumpa. Maknanya kita dah solat apa ni, sama ada Zuhur, Isyak, Zuhur dan Asar, ya, di sebelum naik kapal terbang, boleh takhir Maghrib, Isyak, waktu Isyak setelah sampai. Ada sebahagian penerbangan jumpa. Ya, sebahagian mungkin jumpa Zuhur dan Asar dalam penerbangan, kita boleh jamak dalam penerbangan. Tetapi waktu balik lazimnya kena jumpa satu waktu. Ya, lazimnya waktu subuh ke akan jumpalah waktu. Jadi ada kemungkinan kita memang perlu solat dalam sembahyang dalam kapal terbang. Memang kalau kita dapat naik siap dengan wuduk, kita jagalah wuduk kita. Ya. Ya, sampai waktu kita kena tanyalah, kita kena, bukan waktu Malaysia kan, waktu di tempat itu. Ya. Dia tidak buat pengumuman. Dia tidak buat pengumuman kalau waktu Zuhur dan Asar, ya, kecuali mungkin waktu subuh. Ya, waktu subuh itu mungkin pendek, ya, dan tak boleh jamak. Zuhur Asar kita dia tahu boleh jamak, jadi mungkin subuh dia waktu pergi ke waktu balik dia akan buat pengumuman, sekarang dah masuk subuh, pergi tempat itu. Ya, kita boleh sembahyang. Jadi kalau wuduk dah ada, kita boleh laksanakan terus. Belum ada wuduk, kita pergilah ambil dengan menggunakan kaedah yang paling sedikit airnya. Kena belajar, ya. Tadah ambil air sedikit, jangan sampai melempah jatuh pada lantai. Ya, ada kaedah pakai spray, ya, supaya tak banyak. Di situ dengan air sedikit itu juga diletakkan pada anggota wuduk. Dan ada yang pastikan dah cukup sekali pun tak payah ulang 2-3 kali. Pastikan sekali pun asasnya dah ada cukup pun cukup. Ya. Dan sudut perjalanan sudut bercari mana kalau pergi Kuala Lumpur, Jeddah, mana kita menghadapi depan kapal terbang, balik berhadapan dengan belakang kapal terbang, mudah. Ya. Di ruang-ruang di pintu, ruang-ruang di mana ada ruang tu dah penuh orang, gunakan tempat duduk kita sendiri. Ya. Duduk macam ini, apa yang dapat, rokok mana yang dapat, sujud mana yang dapat, macam itulah bentuk kita sembahyang. Okey? Dia telah merayu banyak kali, belum dapat lagi. Ya. Ya. Bermakna beginilah, kalau dia dah daftar sebelum ini, ya, mana giliran dia belum datang lagi. Bermakna dia tu masih di bawah 6 tahun. Saya ceritakan tadi, ya. Tempoh menunggunya tu masih tak sampai 6 tahun. Kalau 6 tahun dah memang nama dia naik dah. Jadi bawah lagi tentu. Mungkin dalam 3 tahun, 4 tahun. Itulah katanya dah lama menunggu. Memanglah orang yang dah berumur pun, ya, nak menunggu haji tahun demi tahun diminta memang tak dapat. Ya, sebab tak semua rayuan dapat. Tak semua rayuan dapat ditimbang, sebab lebih banyak rayuan daripada tempat yang ada. Sebahagian besar adalah berdasarkan sebahagian besar adalah berdasarkan kaedah menunggu giliran. Itulah dia daftar dulu, dia dapat dulu. Ada tempat yang sedikit kita reservekan untuk merayu, tapi terlalu sedikit berbanding orang yang merayu. Timbul keadaannya hampir sama. Keadaannya sama. Orang ni pun dah 2-3 tahun merayu. Umur pun antara yang umur yang sama juga. Masalah kesihatan lebih kurang juga masalah kesihatannya. Kumpulkan permohonan rayuan-rayuan sama ni, kami boleh ambil 50 saja daripada ribuan yang macam ini. Kami boleh ambil 50. Kita ambil undi lah. Kami ambil undi 50 daripada semua keadaannya hampir sama.
Ya, kita terpaksa buat begitu. Itulah ya, kerana ramainya, bukan satu-satu kata, bukan unik bagi diri kita. Ini keadaan saya ni unik, saya patut didulukan. Tak ada. Ya, tetap ada orang yang sama keadaan macam kita, banyak macam itu. Kita kata untuk kali ini, tempoh ini kami ambil 50 saja. Kita ambil undi 50. Ya, itulah kedudukannya. Ya, sila. Ya. Buatlah kita berada dalam suasana yang ramai. Memanglah tak dapat nafi, ya. Kita pun dah menempuh keadaan ramai di istimak, jor dan sebagainya. Ini lebih ramai lagi, ya. Namun patutnya lah bagi mereka yang dah buat usaha agama, dah bertembung dengan keadaan-keadaan ini, kesesakan, tandas, kemudahan-kemudahan, dah patutnya dah biasalah. Patutnya dah biasalah, ya. Bukan benda pelik, tidak menjadi kejutan budaya bagi kita. Ya. Jadi walaupun kita kena sesuaikan diri dengan baiklah. Pertama antara lain pergerakan kita dari bangunan penginapan ke masjid, bukan? Ya, kita bertembung dengan orang ramai, seberang jalan nak pergi masuk masjid dan sebagainya, itu ya, keadaan yang akan kita tempuh. Cuma pastikan kalau kita juga mempunyai kumpulan kecil, kan, keluarga, isteri, anak dan sebagainya, maka kita pastikanlah kita tak terpisah dalam masa pergerakan ini. Masuk masjid pun dah tentu nak masuk awal. Kalau kita lagi 10 minit nak azan, kita baru sampai, memanglah ya, tempat pun dah penuh, ya. Jadi kerana itu lebih awal datang masjid supaya dapat pilih tempat yang lebih sesuai untuk kita. Kalau tidak, memanglah di luar masjid lah, ya. Apa yang ada nak masuk pun dah penuh, kita di luar, ya. Dan di luar nanti pula satu saf dengan perempuan, ya. Oleh kata memanglah kena datang lebih awal, ya. Dan demikian juga memberi ruang. Kita dah ada tempat pun kadang-kadang orang masih boleh menyelit di tengah kita lagi, ya, atau di depan kita. Itu akan berlaku, ya, bila tempoh puncak makin datang, makin dekat, orang makin ramai, masjid makin sesak, ya. Maka itulah kena, dia kata tadi, lapang dada, lapangkan urusan apa yang boleh, ya. Tetap inilah, ya, semua nak cari keridaan Allah, semua nak cari tempat yang baik, ya. Bersihkan niat kita, hati kita, agar kalau ada ruang sebenar boleh berikan, ya, dan buat yang terbaik yang ada, ruang yang untuk kita yang ada ini. Dan kita elakkanlah kalau dah nampak depan kita bersesak-sesak, kenapa kita nak masuk dalam kelompok itu, kan? Kalau kita bersabar, kena tunggu. Nak keluar, nak masuk pun, kalau nampak masih orang berasak-asak, kita jangan masuk dulu. Kita dah habis sembahyang, nak keluar pun memang time lepas azan, lepas salam aja orang pun bangun. Waktu pun pintu-pintu pun sesak, kita jangan keluar dulu, buatkan sunat dan sebagainya, tunggu sekejap sehingga lah lapang baru kita keluar, ya. Tidak perlu terburu-buru nak masuk, tak perlu terburu-buru ketika keluar, supaya tak bersesak-sesak, ya. Dari segi pergerakan bas, kita bersama kita sahaja, ya. Bas sudah ditentukan untuk kita bas ini 45 orang, memang 45 orang jemaah haji Malaysia saja akan naik bas. Kita, dari segi naik bas, kita tak bercampur jemaah haji lain. Baik ketika sampai daripada stesen sampai di Jeddah ke Madinah, waktu sampai, memang kita bersama jemaah kita saja. 45 orang naik, ya. Demikian juga perjalanan dari Mekah ke Arafah, bersama-sama. Cuma walaupun bersama jemaah haji Malaysia, ketika di Arafah jumlahnya lebih sikit lah. 45 punya muatan boleh isi 50, sebagian terpaksa berdiri, ya, kerana nak mempercepatkan pergerakan kita. Kalau nak tunggu, saya hanya boleh duduk saja, nak tunggu bas kedua mungkin lambat, tapi disuruh selagi boleh kita berdiri sebab pergerakan cepat, berdiri pun tak lama sampai ke Muzdalifah. 10 minit, 15 minit dah sampai, ya, dengan keadaan sekarang ni. Jadi disuruh juga berdiri supaya mempercepatkan perjalanan kita, tak tertunggu-tunggu. Itu dari segi Arafah, Mina. Bas perjalanan jauh memang cukup ada tempat duduk. Jeddah, Madinah, Mekah, Madinah, balik Jeddah, semua bas-basnya cukup tempat duduk, dan tak seharusnya kita berdiri, ya. Dan tak bercampur dengan jemaah lain, kecuali kalau ada mereka-mereka yang pergi sendiri, ya. Saya tak tahu pergi sendiri, dapat visa. Berkata tadi ini jemputan Allah Ta'ala, dia dapat visa, kerajaan Saudi sini bagi dia visa, dia pun cari kapal terbang, naiklah Etihad ke, naiklah Emirates ke, sampailah di Jeddah. Waktu itu tak ada orang Malaysia. Saat dia sampai itu tak ada, dia bercampur, ada orang Indonesia, ada orang India, ada orang Pakistan, ya. Dan dia nak pergi ke Madinah atau ke Mekah, maka dia akan bercampurlah dengan jemaah haji yang diaturkan pada masa itu oleh pihak berkuasa airport itu.
Dia akan mencampur lah. Mungkin dia 2 orang ke, dia campur jemaah lain. Ya. Di situ mungkin ada masalah dari segi tempat nak turunkan kita. Sampai Mekah, kalau ramai orang India, pergilah maktab India dulu. Ramai orang Mesir, pergilah berhenti maktab Mesir dulu. Dah habis kita 2 orang, barulah dihantar kita ke maktab Malaysia kita, untuk kita. Jadi banyak singgahnya, baru sampai kita. Berbanding kita memang khas daripada awal, satu maktab, daripada awal dah cukup, maka terus ke tempat kita. Ya, itu bergantung kepada saya kata tadi cara pemergian dan perjalanan kita. Umumnya memanglah kadang kesesakan ini kita kena berjaga-jaga dari segi kesihatan pula, ya, ketika batuk, ketika apa pun kita dapat menutup mulut kita, ya, dan kita pun berhati-hati tentang keselamatan kita, barang-barang kita, ya, serta membantu orang lain juga. Kita ada sifat membantu, ya. Apa boleh kita bantu, kita boleh bantu, ya, menolong orang yang lebih memerlukan, yang lebih dhaif daripada kita, yang lebih berumur, ya. Maka ini sangat-sangat peluang ini sangat terdedah, banyak peluang ni untuk kita. Lagi, ya, sila. Okey. Kemungkinan hilang panduan, nak kata peratus, nak letakkan peratusan itu sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri, ya. Banyakkan yang hilang panduan ini mereka yang dah lanjut usia, dia tak awas, tak boleh nak ingat tanda-tanda pergi, ya, sebagainya. Yang lazimnya begitulah. Orang muda macam umur tuan jarang. Wallahu alam. Tapi kalau nak jadi khusus istimewa untuk tuan, saya pun tak nak kata, kan? Ya, sebab tu macam-macam keadaan. Tapi secara umum, orang yang tak awal, tak terlepas corner ni, terlepas sempang ni, dia terus lagi tak masuk, jadi dengan itu dia dah rasa sesat, ya. Memang orang yang dah lanjut usia, tak awal, dia terpisah daripada kawan-kawan dia, ya. Jadi balik sendiri, pergi ramai-ramai. First time berlaku ketika kali pertama pergi masjid, dalam keadaan mungkin nak tawaf tu malam hari, gelap malam lagi sebelum subuh, buat tawaf pun tak selesai sampai subuh. Lepas subuh sambung lagi, dah cerah, keluar masjid dah selepas subuh. Jadi jalan mana tadi? Ya, dah terpisah kawan-kawan dia. Ini yang kerap berlaku, ya. Bila dia terpisah kawan-kawan, dia tak cam jalan mana. Jadi apakah yang terbaik? Yang terbaik adalah carilah orang Malaysia yang lain. Cari orang Malaysia yang lain, tanya, tuan maktab apa? Saya maktab ni, boleh tahu tak arah maktab ini? Kalau tak tahu, ikutlah dia maktab dia, supaya sampai maktab dia, kita minta bantuan hantar balik kita ke maktab kita. Kurang-kurang tuan dah sampai, sekurang-kurang tuan dah sampai di maktab Jemaah Haji Malaysia, ya. Kemudian dia akan panggil dia telefon, muasasah cuba datang ambil. Tetapi bila dia datang ambil, satu perkara lagi lah, ya. Bila dia datang ambil, betul memang tugas dia ambil. Tugas dia, orang sesat, hilang, sakit, pening, mati, tugas dia menguruskan. Kita membantu sahaja. Kalau kita ke depan lagi lah, seronok je, duduk je. Sebab dah dibayar perkhidmatan dia itu untuk menangani isu-isu kebajikan macam ini, ya. Tapi kerana dia pun banyak juga urusan dia, kalau betul memang dia pun ada unit yang menguruskan ni, mengantar sesat ni. Jadi dalam mengantar tu tak habis lagi, kita harap kita juga dilayani dengan segera. Telefon je 5 minit datang, tak adalah macam tu, ya. Jadi kena sabar juga nak nunggu giliran kita diambil, ya, dibantu, ya. Tapi sekurang-kurang kita dah dapat berehat di maktab yang Jemaah Haji Malaysia ada, maka tak risau, haus ke apa lapar, bolehlah dapatkan minuman, makanan di tempat situ. Okey? Ya, ada lain? Ya? Meninggal dunia, mungkin adalah orang minta khusus doa, minta sana, ya. Kalau dipilihlah meninggal dunia, kalaupun seorang itu dia pergi seorang diri, sebatang karah. Kalaupun ada keluarga pun kata tak habis duit dah, tak ada berapa-apa lagi, dia meninggal, satu sen orang lain tak boleh nak belanja, nak menguruskan jenazah dia pun, jangan risau. Sebab saya katakan tadi, kematian kalau di Mekah, tanggungjawab muasasah menguruskan dia, ya. Membawa dia, kalau meninggal di hospital, meninggal di bilik penginapan, petugas akan datang, bawa, sempurnakan ke tempat jenazah, mandikan, kafankan, ya, dan kebumikan. Itu basic, ya. Tak bayar 1 sen pun, dan memang dia kena buat kerja itu. Tetapi tabung haji memastikan supaya dia dibawa ke masjid untuk disemayangkan. Tadi kalau tak ada bayaran, dia di situ juga, di tempat rumah apa dipanggil rumah penyediaan jenazah, berhampiran kubur itu, di situ juga disemayangkan antara petugas-petugas
kuburan yang ada di situ disemayangkan. Ya, ataupun kalau diselesaikan di masjid di hospital, dah dimandikan hospital kerana ada sakit tertentu, masalah accident tertentu, diselesaikan hospital, petugas-petugas hospital juga yang mandikan, semayangkan dia dan bawa ke kubur. Ya. Lepas itu tak ada bayaran tambahan. Tetapi tabung haji syaratkan kita mahukan supaya semua jemaah haji kita dibawa semayang ke masjid. Iaitu Masjidil Haram ketika di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah, itu kena bayaran sikit. Itu tabung haji keluarkan bayaran. Okey, kita akan bayar supaya memastikan ada orang membawa mayat ini ke masjid, dari situ keluarkan dia balik, hantar ke kuburan, itu kita akan bayar. Jadi jemaah dan keluarga tak perlu membuat apa-apa bayaran. Dah masuk, dah ada tanam, keluarga nak tahu paket nombor apa lah, nombor paket dia kat kubur tu, tak ada lah, tak ada sistem tu. Tak ada sistem tu. Mungkin ada di Jeddah. Ya, mungkin ada di Jeddah, tapi di Mekah tak ada. Mana Mekah itu kuburnya dindingnya tu batu lah, batu. Dijadikan batu batu masak tu, batu bakar tu kan. Ya, di simen cantum-cantum bagaimana saiz lahat kita. Itu kosongkan. Datang satu mayat, dia letak, dia tolak berapa hampir yang boleh. Tak ditembus tanah, ditutup saja slab atas tu. Tutup saja, dia kosong antara mayat dengan slab atas, kosong, ada ruang lah, bukan dia diisi tanah, tidak. Kosong. Sampailah kering dan sebagainya tu, barulah dipindahkan. Datang mayat baru. Sejak berapa ribu tahun boleh pakai kubur tu. Itu dah caranya sejak zaman Nabi lagi, zaman berapa lama. Kubur Ma'la tu dah berapa ribu tahun masih tempat tu lagi. Jadi memang tak adalah bahawa si A ni nombor kuburnya A200, tak ada. Nak cari, nak ziarah anak dia, cucu datang 5 tahun lagi nak ziarah, tak ada. Okey. Jadi maklumat yang datang kita tengok dulu status, baru sekali kaji status, baru kategori mana, baru kita nampak sama ada kesesuaian atau tidak. Dan kita akan cuba satukan. Kalau tak dapat satukan, kata tadi, sampai di mana, kapal mana pun, kalau bangunan baru ada kemudahan musalla, memang situlah kita berkumpul, dan kita boleh buat program harian di situ, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.